Tiga kawasan di daerah Timur Laut dan seberang perai tengah Pulau Pinang dilanda banjir kilat awal pagi tadi susulan hujan lebat berterusan sejak tengah malam. Angkatan Pertahanan Awam APM Pulau Pinang berkata kawasan terjejas melibatkan Jalan P. Ramlee dan Kampung Masjid di daerah Timur Laut manakala Taman Siakap di seberang perai tengah. Jelasnya air mula naik dan memasuki beberapa rumah di Jalan P. Ramlee dan Kampung Masjid sekitar jam 1.40 pagi. Katanya pasukan APM telah melakukan tinjauan awal serta membantu penduduk memindahkan barangan dan kenderaan ke kawasan selamat selain memindahkan mangsa ke bahagian tinggi di kediaman masing-masing. Hujan dilaporkan berhenti kira-kira jam 3 pagi dan tidak lama selepas itu paras air beransur surut. Pemeriksaan di Taman Siakap pada jam 3.10 pagi mendapati beberapa rumah dinaiki air namun tiada pemindahan mangsa dilakukan. Jelasnya tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka setakat ini dan APM terus menjalankan pemantauan bagi memastikan keselamatan penduduk.